Dan dia nampak satu lembaga hitam mencangkuk. Mula-mula dia ingatkan berkabut, tapi tiba-tiba benda tu berayun macam rocking. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Seram Cengkeh AC Stories. Saya Abang Cengkeh. Apa khabar korang? Harap korang sihat-sihat selalu. Kali ini saya nak bawakan dengan korang dengan satu kisah seram yang bagi saya memang lain macam, sebab dia datang daripada pengalaman seorang security guard tu sendiri. Kerja dia nampak senang je kan, gaji pula besar. Tapi bila masuk bulan ketiga, benda yang dia nampak tu memang buat dia sendiri tak boleh lupa sampai sekarang. Kalau korang nak tahu apa yang jadi dengan kisah ni, jom kita sama-sama dengar. Kisah ni dari seorang lelaki Melayu yang saya namakan dia sebagai Salim, bukan nama sebenar. Salim ni dia memang minat gila lah dengan kumpul-kumpul cerita-cerita seram ni. Dia ni bukannya jenis yang bagi cari hantu macam paranormal tu kan, tapi dia ni suka dengar dan simpan cerita-cerita orang, dan dari situlah dia kenal dengan seorang lelaki warga negara Nepal. Nama lelaki Nepal tu nama dia Rishi. Dia ni kerja sebagai seorang security guard yang pernah duduk serumah dengan si Salim ni dekat Balakong. Rishi ni kerja dia shift malam dekat universiti. Jadi memang jarang lah si Salim dengan Rishi ni berjumpa, dan sangat-sangat susah nak jumpa. Sampailah satu hari tu, diorang ni sempatlah duduk borak lama. Dari situlah Salim dapat tahu dengan satu kisah seram ni daripada Rishi ni lah. Masa tu Rishi ni dia dah 2 tahun dekat Malaysia tau. Cakap English tu dia okey lah, tapi Melayu tu tak berapa sangat lah. Salim saja je tanya biasa-biasa pasal gaji dia kan. Saja saya masih kosong. So Rishi ni pun dia jawab lah, kalau tak banyak tak ada lah dia datang jauh-jauh dari Nepal kan. Tapi bila tanya berapa gaji dia, Rishi cakap kerja kat universiti tu okey je. Tapi sebelum dia kerja kat universiti tu, dia pernah jaga ada satu rumah tu dengan gaji sampai RM10,000 sebulan tau. Mulanya si Salim ni tak percaya. Yelah, takut dia ni sembang kan. Tapi dia layan je lah. Si Salim pun tanyalah, kenapa si Rishi ni berhenti kan. Dan bila Rishi jawab rumah tu ada hantu, terus Salim buka recorder tape dia tau, dan suruh Rishi ni cerita dari awal. Excited sangat lah nak dengar cerita-cerita hantu ni kan. So Rishi kata dia dapat job tu dari kawan kerja dia lah dekat Bukit Tungku Graveyard. Kerja dia shift 5 hari seminggu. Mudah aja. Masa tu dia kerja dekat kondo Melawati, dan dia memang nak tukar tempat lah sebab tak suka kerja kat situ. Apa yang buat dia rasa tertarik ialah gaji harian. Gaji hari-hari memang dia nak sangat lah, sebab hari-hari dapat duit. So dia akan dapat cash lepas shift tu. So lebih kurang RM400 sehari tau. Satu hari cuti. Memang nampak macam rezeki besar lah. Okey, kisah dia ni bermula apabila dia ni, si Rishi ni lah kan, adalah berjumpa dengan seorang klien ni dekat Mamak Kota Damansara. Laki tu apek tua tau. Dan apek tu pun explain lah cara-cara kerja. Dan Rishi rasa kerja tu nampak mudah je. Yelah kan, jaga luar rumah je, tak boleh masuk pun dalam kan. Okey tak payah masuk dalam. Maksudnya tak payah jaga lah belah-belah dalam tu kan, dalam rumah tu. Shift pula start pukul 6 petang sampailah 8 pagi. Transport pun disediakan. Bayaran lepas habis shift. Contohnya pukul 8 habis, terus dapat duit. So semua pun nampak normal lah. Tapi ada satu benda yang apek tu ulang banyak kali, sampailah Rishi sendiri rasa pelik tau. Tapi Rishi ni dia tak endahkan sangat pun. Apek tu sekali lagi dia tekankan banyak-banyak kali tau. Setiap malam pukul 2 pagi, fuse board rumah tu mesti kena tutup. Tak kira lah sebelum tu dah tutup ke, dah banyak kali tutup ke, apa ke kan, tetap kena buat juga pukul 2 pagi. Kena set up pukul 2 pagi tu, kena tutup fuse box tu. Benda tu pun diulang macam benda tu penting sangat lah kan. So Rishi ni dia pelik jugalah. Tapi sebab gaji besar kan, dia apa lagi, dia on je lah kan, setuju je lah. Okey, bila start hari pertama, dia naik van putih masuk kawasan Bukit Tungku tu, lalu Jalan Parlimen,
Lepas tu lalu kat Tugu Negara, masuk dalam lagi, sampailah satu rumah lama tu. Rumah tu tak nampak seram mana pun, cuma design dia lama sikit lah, style klasik macam tu kan. So laman rumah tu memang luas lah, rumput pun kemas, ada sebuah kereta kancil lah, ada park lah kat rumah tu. Maksudnya rumah tu bukannya rumah terbiar kan, cuma tak ada orang duduk je. So Rishi pun mulalah kerja macam biasa, ronda kawasan. Fuse board dekat belakang rumah tu agak tinggi jugalah, jadi dia kena guna cota untuk capai. So malam pertama, malam kedua, malam ketiga, semua normal, tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa pelik pun yang berlaku kan. Cuma setiap kali pukul 2 pagi tu, bila dia nak pergi tutup fuse board tu lah kan, walaupun sebelum tu dia dah off banyak kali, bila sampai masa tu switch on balik, macam seolah-olah ada orang yang hidupkan dari dalam rumah tu tau. Rishi dia fikir positif je lah kan, tak anggap lah benda pelik-pelik ke. Mungkin dia anggap mungkin wiring lama ke. Rishi ni dia tak pernah langsung jumpa sekali dekat yang jaga shift siang, nak tanya lah kan pasal rumah tu. So tanya driver van pun tak tahu ada ke tidak security guard yang jaga shift siang tu. So dia memang tak tahu sama sudah lah kan. Jadi dia fikir mungkin shift siang ni habis awal. Semua berjalan normal lah sampai bulan ketiga. Hari tu hari Sabtu, tak ada van. Biasanya dia pinjam motor kawan, tapi hari tu gaduh, jadi tak ada transport lah. Dia pun datanglah awal pukul 10 malam, naik teksi dan plan lah tidur dekat Pondok Guard tu. Malam tu hujan lebat, sejuk, memang sedap lah tidur kan. Rishi pun tidur lena. Bila dia tersedar, dia tengok jam. Dah pukul 3 pagi. Melompat lah si Rishi ni kan. Terus dia teringat pasal fuse box tu, dan dia pun bergegas lah keluar kan dari pondok perawat tu, terus ke rumah tu. Masa sampai depan rumah tu, dia terus berhenti tau. Dia terkejut sebab rumah tu terang benderang tau. Semua lampu menyala, padahal sepatutnya gelap. Dia ketuk pintu, tanya siapa ada kat dalam tu kan, tapi tak ada jawapan korang. Tingkap pula jenis stand glass, jadi dia tak nampak lah kat bahagian dalam rumah tu. Memang tak nampak lah. So dia pun try lah tengok dekat ikut lubang kunci. Dan masa tu dia ternampak sesuatu tau korang. Ada seseorang dalam rumah tu dalam keadaan merangkak, tapi bukan macam biasa tau. Tapak tangan dan kaki semua kat lantai, badan melengkung ke atas macam kucing tau. Benda tu bogel, rambut panjang. Dia sendiri pun tak tahu laki ke perempuan. Dia panggil lah macam-macam, tapi tak ada respon pun benda tu. Benda tu apa lagi, terus bergerak macam tu. Si Rishi ni dia nak macam masuk lah kan, tapi teringat lah larangan apek tua tu. Dia pun apa lagi, dia terus call apek tua tu. Dan belum sempat nak explain apa-apa, apek tu terus marah-marah dia. Apek tua tu cakap lah, kenapa lu tak tutup fuse box? Apek tua tu dia macam dah tahu tau apa yang dah jadi. Rishi tu try lah menipu apek tu, tapi apek tu tengking lah si Rishi ni, cakap jangan tipu, dan terus suruh dia keluar daripada rumah tu sekarang. Tak payah tunggu, tak payah tutup suis, terus pergi. Rishi setujulah, tapi sebab rasa bersalah, dia tetap juga pergi belakang rumah tu untuk tutup fuse box tu. Dan sepanjang dia jalan ke belakang rumah tu, dia nampak ada bayangan dekat tingkap bergerak. Ikut dia dari satu tingkap ke satu tingkap. Macam ada benda tau dalam rumah tu. Dia duduk tengah perhatikan si Rishi ni lah. Rishi rasa mula-mula dia ingatkan benda dalam rumah tu manusia. Sebab cara apek tua tu marah tu, macam dia tahu memang ada orang dalam rumah tu. Tapi bila dia dah sampai belakang dan tutup fuse box tu, dia jeling dekat tingkap dapur. Dan tingkap tu ada bahagian transparent tau dekat tepi. So dari situ dia nampak separuh muka tengah tengok dia. Mata macam mata manusia biasa, tapi kulit putih pucat sampai nampak urat-urat hijau. Rambut pula hitam mengerbang. Rishi ni sempatlah lagi angguk kecil sambil senyum. Tapi tiba-tiba muka tu bergerak naik ke atas tingkap, macam panjat dari dalam lah kan. Benda yang memang tak logik tau kalau manusia. Masa tu baru dia yakin benda tu bukan manusia. Bila fuse box tu ditutup, rumah terus gelap gelita dah, dan benda tu hilang. Dia pun jalan balik ke Pondok Guard. Hujan pun dah renyai-renyai kan, dan dia
plan nak call taksi pagi nanti. Tapi baru nak tidur, dia dengar bunyi hentakan kuat dari pintu rumah. Macam orang tumbuk lah berkali-kali. Sekali dengar suara perempuan melolong panjang. Memang tak jadi tidur langsung lah. Dia duduk je sampai subuh, layan radio Tamil. Bunyi tu hilang lepas waktu subuh. Pagi tu, sementara tunggu taksi, dia pergilah cek rumah tu sekali lagi kan. Tengok melalui lubang kunci kan kat rumah tu kan. Tapi gelap je, tak dapat apa pun. Semua pintu berkunci. Tapi masa dia nak pergi tu, tiba-tiba salah satu dari rumah tu dia hempas kuat, bam, beberapa kali lah. Dan dia sumpah dia dengar suara halus dia panggil dia, "Abang, abang." Masa tu dia memang tak tunggu dah, terbelan. Dalam teksi, baru dia perasan dekat pagar ada mailbox tulis rumah berhala. Dari situlah baru dia start rasa tempat tu memang lain macam. Tapi yang peliknya, bila apek tua tu call dia tengah hari tu, suara apek tu relax aje, tak marah macam malam tu kan. Malah siap pesan lagi, jangan lupa tutup fuse box tu pukul 2 pagi. Bila Rishi cerita balik semua benda yang jadi, apek tu dia diam je, langsung tak react kan. Lagi pelik, dia siap offer tambah RM200 lagi seminggu untuk sewa motor lah setiap minggu ni lah, untuk dia pergi kerja tu. Rishi pun apa lagi setuju lah kan, sebab duit kan mahal kot kan dibayar. So hari-hari seterusnya seperti macam biasalah, masuk kerja pukul 6 petang, lepak dengar radio Tamil kan. Kadang-kadang member datang lepak, pukul 10 tidur, pukul 1.30 bangun, pukul 2 pagi tutup fuse box. Lepas tu sambung tidur sampailah pagi. Okey, ada satu minggu tu apek tua ni suruhlah dia datang siang sebab ada orang nak mesin rumput. Rishi pun datanglah pagi-pagi kan, buka gate. So ada 2 orang Bangla ni tunggu tengah mesin rumput. Dia cakap lah nanti dia datang balik dalam pukul 3. Bila dia datang balik, tengok rumput pun tak siap kan. Mesin dia orang tu tinggal, dia macam tu je tinggal. So Bangla ni tak ada pun dekat kawasan rumah tu. Tunggu. Dia orang pun barulah datang. So Rishi ni marah, kenapa kau orang lambat kan. Bangla tu pun tanyalah balik, tahu rumah ni sakit ke? Rishi pelik lah, tak ada orang pun dalam rumah ni. Bangla tu pun ceritalah dia orang terdengar orang menangis dalam rumah tu. Mula-mula perlahan, lepas tu didengar orang meraung kuat. Diorang pun ingat macam orang minta tolong tau. Jadi diorang pun ketuklah pintu, tapi lagi kuat bunyi tu. Lepas tu tiba-tiba suara tu bertukar jadi gelap. Bukan gelap biasa, suara sama, tapi dia bertukar-tukar tau, antara suara perempuan dan suara lelaki. Dari situlah diorang terus cabut. Rishi ni dia pergilah cek macam biasa, tak ada apa pun kan. Tapi sebelum dia balik, dia sajalah baling-baling batu kan kat bubung nak test. Bila confirm tak ada apa, dia pun masuk kereta macam biasa. Tapi masa tu pintu dalam rumah tu dia hempas kuat tau. Dia terus ronda rumah tu, tapi semua pintu kunci kan. Dia pun rasa pelik jugalah, pintu kunci tapi bunyi ada benda pula kat dalam tu. So dia intai lah melalui tingkap dapur tu, suluh kat masuk kan, disuluh kan, nampak sinki, nampak pinggan, cawan plastik kan, suluh lagi kat ruang tamu pula. Dan dia nampak satu lembaga hitam mencangkuk. Mula-mula dia ingatkan berabut, tapi tiba-tiba benda tu berayun macam rocking. Masa tu dia still fikirlah kan, tu manusia tu ada kaki. Dia pun ketuklah tikar guna cotak, ketuk tok kan. Benda tu tak jawab. Dia pun apa lagi, dia call balik lah apek tua tu kan. Mulanya tak angkat. Lepas tu bila apek tu angkat, apek tu tanyalah, dah tutup ke fuse box tu? Bila Rishi kata dah, apek tu cuma suruh dia balik. So bila Rishi nak ugut call polis, apek tu terus marah-marah dia kan. Kau jangan nak mengada-ngada. Dan akhirnya apek tu cakap satu benda, itu security guard untuk dalam rumah. Pula dah si Rishi ni jaga kat luar, ada orang lain pula security guard kat dalam tu.
sekali tak apa ke benda pula kan, dengan merangkak dengan rambut panjang macam tu kan. Agak-agak okay, lepas call tu Rishi pun suruhlah balik. Benda tu dah hilang. Tapi dia dengar lah bunyi orang berlari dalam rumah tu. Bunyi pintu terbuka, bunyi macam orang baring atas katil. Lepas tu dia adalah dengar ketukan dekat tingkap dapur. Dan bila dia pergi tengok, muka yang sama tadi muncul balik. Mata dia pun ikutlah pergerakan Rishi ni. Rishi siap bercabar lagi benda tu suruh keluar. Berani menohor si Rishi ni. Tapi tiba-tiba benda tu tekap mulut dekat tingkap. Buka luas-luas. Mulut dia tu tak ada gigi. Cuma gusi je dengan lidah menjilat cermin. Masa tu barulah si Rishi ni betul-betul takut. Tak dia berani sangat. Sampai kaki dia kaku dan jatuh ke belakang. Lagi seram bila tombol pintu dapur tu berpusing macam orang nak buka dari dalam. Dia teruslah menjerit dan dia terus lari ke kereta. Tinggal gate terbuka macam tu je, dia tak peduli lah. Dia dah takut sangat lah. Sejak hari tu gangguan pun makin teruk. Bukannya dekat rumah tu je, tapi ikut dia sampai ke rumah tau. Dalam bilik pun nampak bayang. Dalam toilet pun dengar suara woi 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 kan. Sampai tahap tengah berak pun rasa benda tu duk perhati je ke dia. Akhirnya dia pun tak tahan dah beritahu majikan dia melalui Amoy tu, yang bagi gaji dia tu lah, yang bagi gaji harian tu. Tapi dia kena maki teruk. Bos pun datang sendiri, tampar dia depan orang lain dan terus pecat dia, suruh dia berambuh daripada situ. Amboi kejam benar si apek tua tu. Sejak hari tu gangguan tu pun terus hilang. Dan Rishi ni sendiri ambil keputusan balik ke Nepal untuk tempoh sebelum datang semula ke Malaysia dia lah, dan kerja dekat universiti tu lah yang dia kerja sekarang tu. Kadang-kadang kita tengok satu kerja tu senang, gaji besar kan, syarat pun nampak simple. Tapi kita ni tak tahulah sebenarnya yang kita jaga tu. Dengar je gaji besar, kita main hentam je kan, tak siasat lah kan. Dan dalam kes Rishi ni, dia bukan jaga rumah kosong, tapi jaga sesuatu yang memang tak sepatutnya ada dalam rumah tu. Dan yang paling pelik, sampai sekarang tak ada siapa pun betul-betul tahu kenapa fishbox tu mesti ditutup tepat pukul 2 pagi. Okey, itu je untuk cerita pada kali ini. Harap korang enjoy. Kalau korang suka cerita macam ni, jangan lupa support channel ni. Tekan subscribe, like dan share dekat kawan-kawan korang. Manalah tahu dia orang pun minat cerita-cerita macam ni kan. Kalau ada cerita yang korang nak share ke, bolehlah korang email seperti tertera kat bawah ni. Nanti saya akan ceritakan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya dengan kisah yang lagi menarik. Saya Abang Cengkeh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.